Sorry korang, Lina dah tak boleh nak simpan rahsia ni. Kali ni Lina nak share dengan korang tempat yang selalu Lina pergi kalau Lina teringin nak makan wagyu. Orang JB mesti pernah nampak wagyu yakiniku yang ada dekat area Taman Aban. Ramai yang pilih tempat ni kalau nak celebrate birthday ataupun nak dinner ke, sebab tempat ni memang cantik. Rasa macam kita pergi Jepun tau. Yang bestnya dekat sini ada private dining room. Kali ni special sikit sebab Lina tunjuk dengan korang macam mana nak masak wagyu dengan betul. Yang ini nama dia Premium Yakiniku Combo Set. Ini semua dapat dalam satu set sampai salad ni. Yang ni pula ala carte Ontama Gyudon, Grill Squid with Teriyaki dan Japan Wagyu Skewer. Ini semua ala carte. Korang dalam premium combo set ni ada 8 jenis potongan dalam bahagian badan lembu. Korang masa nak bakar jangan lama tau, 10 sampai 20 saat saja. Lepas tu korang letak salt dengan black pepper. Kalau masak terlalu lama nanti dia dry and hilang rasa melt tu. Sumpah korang, kalau letak garam dengan black pepper lagi sedap. Bahagian yang paling Lina suka sekali nombor 1 Ichibo, sirloin, shin dengan rib loin. Ini favourite Lina. Daging wagyu dekat sini semua memang 100% daripada Japan tau korang, dengan halal certificate dia datang Malaysia. Dalam premium combo set ni memang dapat sekali tau chicken thigh ni. Untuk Lina, kalau chicken thigh ni korang lebih sedap dip dengan sos dia. Japan Wagyu Skewer ni dia ala carte tau, bukan satu set. Dia ada 2 jenis tau, salt pepper dengan sos teriyaki. Ika grill ni pun ala carte, sedap juga. Ontama Gyudon ni pun sama juga ala carte. Yang ni bawah dia tu nasi, so kita makan mix lah dia macam ni, memang sedap. Yang ni California Maki, korang boleh dipkan dengan sos dumpling ni tau. Yang ini nama dia gyoza, dia punya inti daging tu ada rasa halia sedap. Kimchi pickles ni pun termasuk dalam set tu juga. Ada waffle green salad. Yang ni nama dia Chawan Hushi. Rasa dia macam puding telur macam tu. And lastly dalam set ni ada miso soup. So korang jangan lupa datang sini sebab berbaloi sangat. Thank you for watching. Bye.